Seterusnya saya jemput Datuk Seri Insinyur Dr. Ahmad Samsuri bin Mohtar Kemaman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Sebelum saya menyebut soalan saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kerana mengesahkan saya sebagai Ketua Pembangkang walaupun sekejap, dan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Larut yang dilantik semula sebagai Ketua Pembangkang. Soalan Kemaman, soalan nombor 2. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan yang mencerminkan keprihatinan yang amat berhormat Kemaman terhadap agenda pembinaan masa depan negara yang dipacu oleh teknologi dan inovasi tempatan. Tan Sri Yang di-Pertua, kerajaan sentiasa menilai impak dan keberkesanan insentif fiskal dalam memperkukuh aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi R&D and CNI negara. Penilaian impak menyeluruh dari aspek pembiayaan teknologi serta produk inovasi adalah seperti berikut. Pertama, melalui Cradle Fund, sejak Cradle ditubuhkan pada tahun 2003, syarikat ini telah membiayai lebih 1,300 syarikat pemula dengan nilai RM280 juta. Inisiatif ini berjaya menarik pembiayaan susulan RM1.6 bilion, menyumbang RM1.02 bilion kepada KDNK dan mewujudkan 82,000 peluang pekerjaan. Program pembangunan prototipnya mencatatkan kadar pengkomersialan yang tinggi, iaitu 76.2%. Kedua, melalui program yang dilaksanakan oleh Meranti Inisiatif 2025 seperti NTIS dan MySDI, nilai ciptaan sebanyak RM443.9 juta telah dijana pada tahun 2025. Sebanyak 113 produk atau teknologi berjaya dikomersialkan secara kumulatif. Ketiga adalah melalui program MySDI. Sehingga Mei 2026, sebanyak 798 produk tempatan telah diluluskan logo MySDI menjana nilai perolehan kerajaan melebihi RM70 juta ringgit bagi tempoh Jun 2023 hingga Mei 2026. Keempat adalah melalui program BIG, Program Bengkel Inovasi GLC atau BIG yang disalarikan dengan inisiatif GEAR Up. Ini telah dilancarkan bertujuan untuk menggandakan kolaborasi antara syarikat pemula dengan GLC atau syarikat MOF Incorporated. Pada tahun 2025, 8 GLC bekerjasama dengan 20 syarikat pemula dalam teknologi tinggi iaitu AI, IoT, blockchain. Pada tahun 2026, program ini diperluas kepada syarikat awam tersenarai atau PLC, Public Listed Company, melalui BIG 2.0 dengan sasaran 6 syarikat baru. Tan Sri Yang di-Pertua, bagi menjawab mengenai insentif cukai R&D, ingin saya maklumkan kepada Yang Amat Berhormat Kemaman bahawa proses ini adalah di bawah tanggungjawab Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dan Kementerian Kewangan. Namun begitu, bagi mempercepatkan pembangunan sebuah reserve khas untuk aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D, MOF telah meluluskan pemberian golongan pemotongan 2 kali atau double tax deduction untuk sumbangan kepada Reserve Malaysia Science Endowment atau MSE, yang mana senarai penyumbang ini akan diluluskan oleh pihak MOF. Selain itu, Kementerian Kewangan juga telah meluluskan insentif cukai pelabur budiman yang ditadbir oleh Pejabat Insentif Cukai Pelabur Budiman atau ATIO di bawah Cradle Fund, bertujuan menggalakkan pelabur budiman melabur dalam syarikat startup teknologi tempatan. Insentif ini menawarkan pengecualian cukai ke atas pelaburan yang layak bernilai antara RM5,000 hingga RM500,000. Sejak tahun 2018, pelaburan berjumlah lebih RM3 juta telah diluluskan di bawah insentif ini. Namun, ianya akan tamat pada 31 Disember 2026 dan mesti berharap inisiatif ini dapat dilanjutkan lagi untuk tempoh sehingga tahun 2030.
Secara keseluruhannya, dasar kerajaan adalah untuk memastikan insentif fizikal dan grant R&D bukan sahaja menarik pelaburan, bahkan benar-benar meningkatkan keupayaan inovasi industri tempatan dan menjadikan Malaysia sebagai lokasi pilihan bagi aktiviti R&D bernilai tinggi. Terima kasih, Tan Sri. Baik, saya jemput Kemaman. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan terima kasih kepada jawapan yang telah diberikan. Jika kita melihat kepada konflik antarabangsa yang telah dan sedang berlaku ini, di mana kita dapati dalam perang yang baru saja berakhir, paling tidak pada waktu ini, kita dapati tenaga kekuatan teknologi itu mampu untuk menandingi kekuatan ekonomi. Dan secara keseluruhannya kita dapati bahawa terdapat kepentingan yang serius kepada negara kita untuk mempunyai kepakaran teknologi yang tertentu sebagai komoditi dan juga yang berkait dengan kepentingan keselamatan dan ekonomi. Soalan saya, maka apa perancangan MOSTI bersama dengan kementerian yang menjadi stakeholders seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Pusat Penyelidikan untuk membangunkan beberapa teknologi strategik yang dikenal pasti dan boleh diangkat sebagai satu agenda nasional? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih atas soalan yang begitu baik dan amat relevan daripada Yang Amat Kemaman. Bagi menjawab soalan daripada Yang Amat Kemaman, saya amat bersetujulah dengan pandangan Yang Amat Berhormat bahawa dalam lanskap geopolitik global yang dinamik dan semakin mencabar, penguasaan teknologi bukan lagi sekadar sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi, malah telah menjadi elemen penting kepada kedaulatan dan keselamatan dan daya tahan negara kita. Sebagai langkah ke hadapan, MOSTI sedang menerajui usaha membangunkan kerangka pelaburan kedaulatan teknologi negara atau National Technology Sovereignty Investment Framework atau NTSIF sebagai pendekatan strategik kerajaan untuk mengenal pasti, membangun dan melindungi teknologi-teknologi kritikal yang penting kepada kepentingan negara. Kerangka ini dibangunkan secara whole of government bersama kementerian dan agensi kerajaan berkaitan termasuk KPT, MITI, MINDEF bagi memperkukuh keupayaan negara dalam bidang-bidang teknologi strategik yang untuk mengurangkan kebergantungan kepada teknologi luar dalam sektor-sektor kritikal serta memperkukuh daya tahan negara terhadap ketidaktentuan geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global. Bagi memastikan agenda yang dapat kita terjemahkan kepada impak nyata, maka mesti turut memperkukuh kerjasama yang baik dengan KPT, Institut Penyelidikan, industri dan juga syarikat strategik melalui pendekatan demand driven research sebagai satu langkah kita untuk mengenal pasti mana satu teknologi yang perlu kita jadikan sebagai satu pendekatan strategik negara kita. Oleh itu, Tan Sri Yang di-Pertua, demikian sedikit sebanyak jawapan saya kepada yang soalan amat relevan yang telah dikemukakan Yang Kemaman. Terima kasih, Tan Sri. Baik, saya jemput Kuala Pilah. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Soalan Kuala Pilah kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri MOSTI. Banyak syarikat tempatan khususnya PKS berpendapat proses mendapatkan geran inovasi agak kompleks dan memakan masa. Adakah kementerian bercadang memperkenalkan mekanisme fast track atau geran padan yang lebih mudah diakses supaya manfaat R&D tidak hanya tertumpu kepada syarikat-syarikat besar dan startup tertentu tetapi turut memacu inovasi dalam kalangan PKS di seluruh negara. Terima kasih, Muhammad. Sila Menteri. Sememangnya di bawah kementerian kita mempunyai berbagai usaha untuk tujuan kita memberikan ruang kepada PKS-PKS ini untuk mendapatkan peluang-peluang dan yang tidak akan membawa kepada mereka terpinggir oleh kerana mungkin beberapa inisiatif yang kita lakukan itu seolah-olah menjurus kepada memberi peluang kepada syarikat-syarikat yang lebih besar. Maka itu kita akan mengambil maklum
tentang apa soalan yang telah dikemukakan dan dari semasa ke semasa kita akan ambil perhatian, kita akan insya-Allah lihat apa yang perlu ditambah baik di bawah usaha dan inisiatif dan strategi kita. Terima kasih. Tan Sri. Baik.